Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani buat anda semua. Sekalum aspirasi buat penerajuk acara yang dihormati, salam kasih kepada junjungan budi buat barisan para hakim yang bijaksana, guru-guru yang dikasihi serta rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Berdirinya saya pada hari ini untuk menyampaikan mauduk bicara saya, sebarkan salam kita kawan. Pengisian akan sama-sama kita teliti dalam dua tonggak kepentingan iaitu keyakinan dan ihsan. Hadirin yang dihormati, ucapan salam kelihatan kecil pada pandangan mata, namun besar nilainya pada jiwa manusia. Salam bukan sekadar sapaan, tetapi doa, tanda hormat dan lambang persaudaraan. Bak kata pepatah, yang baik jadikan teladan, yang buruk jadikan sepadan. Maka, amalan salam, memberi salam ini wajar dijadikan budaya dalam kehidupan seharian kita. Namun begitu, bagai kaca terhempas ke batu, apabila realitinya, ucapan salam semakin dilupakan. Ada yang jalan bersebelahan tanpa menyapa. Ada yang menunduk sambil melihat telefon tanpa menghiraukan orang di sekelilingnya. Situasi ini jelas bertentangan dengan nilai masyarakat yang kita impikan. Rakan-rakan sekalian, di sinilah pentingnya tonggak keyakinan dalam konsep madani. Apabila kita menyebarkan salam, sebenarnya kita sedang membina keyakinan antara satu sama lain. Keyakinan bahawa kita ini dihormati, diterima dan tidak disisihkan. Pepatah Melayu ada menyebut, tak kenal maka tak cinta. Tuntasnya, budaya salam ini adalah langkah pertama untuk kita sama-sama saling mengenali, seterusnya dapat membina hubungan yang erat. Hadirin yang dihormati, selain keyakinan, tonggak kedua yang tidak kurang pentingnya ialah ihsan. Ihsan bermaksud melakukan sesuatu dengan penuh keikhlasan dan kesedaran bahawa setiap perbuatan kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang lelaki, apakah amalan Islam yang terbaik? Lalu baginda SAW menjawab, memberi makan dan memberi salam kepada orang yang kamu kenal dan kamu tidak kenal. Hadis riwayat Sahih Al-Bukhari ini menjelaskan bahawa memberi salam tidak pernah merugikan, malah ianya membawa ketenangan kepada pemberi dan penerima. Bayangkan seorang rakan yang sedang bersedih, namun disapa dengan salam dan senyuman, pasti sedikit sebanyak terubat hatinya. Rakan-rakan sekalian, jika kita gabungkan nilai keyakinan dan nilai ihsan ini, akan lahirlah masyarakat madani yang saling mempercayai dan saling menyayangi. Namun persoalannya, siapakah yang perlu memulakannya? Jawapannya mudah. Perubahan tidak akan berlaku jika kita hanya menunggu orang lain yang memulakannya. Kita sendiri perlu berani untuk menjadi pencetus perubahan tersebut. Pepatah Melayu ada menyebut, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Jika kita benar-benar mahu membudayakan salam ini, kita mestilah bermula dari diri sendiri. Hadirin yang dihormati, khulasahnya, sebarkan salam bukan sekadar ucapan di bibir, tetapi cerminan hati yang ikhlas. Dengan salam, kita bina keyakinan. Dengan salam, kita suburkan ikhlas. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Pergi memancing di tepi jeti, hasilnya dapat ikan tenggiri. Sebarkan salam setiap hari, kita kawan barulah sejati. Akhir kata, marilah kita sama-sama amalkan budaya ini dan menjadikan
Ia bukan sekadar slogan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.